Azia ni. Kereta Azia ni owner dia baru beli juga. Macam adik cakap tu, adik baru beli kereta, nak bawa ke sini untuk nak cek balik lah semua. Bila nak cakap nak adik baru beli kereta, nak cek balik semua keadaan kereta macam mana, kita akan buat macam ni lah. Semua 4 tayar terangkat, buka tayar belakang, cek brake pump ada bocor ke tidak, berisu tebal ke tidak, buat service adjust, cek exhauster okey ke tidak. Macam owner kereta ni dia kata waktu dia ambil, dia beli kereta tak ada pula nampak minyak. Memanglah tak ada minyak bang. Sebab apa? Biasanya kalau dekat used car lah, ini pengalaman saya tak nak burukkan orang. Diorang kan cuci enjin semua, bagi bersih. Sebab kita nak bagi owner tengok kereta dalam keadaan cantik dan baik. Diorang dah cuci bersih, bila korang dah pakai seminggu, 2 minggu, barulah nampak leaking lah, nampak leaking minyak. Rupanya valve washer bocor. Kerja-kerja macam ni kena turunkan gearbox lah. Biasa kalau kita nak beli kereta, memang diorang cuci bersih enjin atas bawah semua, kereta tak jalan, relax dia parking. Bila kau nak beli, kau start enjin, setakat baru start setengah jam, 15 minit, 10 minit, memang korang tak nampak leaking. Bila korang dah pakai seminggu 2, nampak leaking. Ini biasa. Sebab apa? Diorang bukan nak menipukan semua, diorang nak pastikan kereta tu nampak bersih dan cantik untuk customer beli. Dengan exhauster kabur koyak, exhauster lembek apa semua. Kalau nak adik nak tengok lagi sempoi, macam kereta Clipser lah. Kereta Clipser dekat belakang sini S5 pun ada adik. S5 dia bagi restore balik sampai baru. Ini Didi dah apa dah projek dia. Projek bearing. Didi buat bearing. Diesel sekali Abang Didi ni Abang Didi. Dia buat bearing, dia buat brake. Abang macam ni weh. Yang tu macam je. Grip macam-macam je sebab sekarang. Okey, adik tengok macam Clipser ni. Adik tengok macam Clipser ni lah, abang bagi contoh tengok. Owner pun nak bagikan nafas baru balik. Tak kira lah adik baru beli kereta, tapi abang nasihatkan untuk adik yang macam baru beli kereta second, bawa ke bengkel, bagi komen check balik untuk tahu macam mana keadaan kereta adik ni, apa yang perlu dan patut dia buat. Macam Clipser ni tengok, dia buat bahagian suspension lah. Kalau abang tengok bahagian suspension, dia bagi betul-betul nafas baru. Dia bagi exhauster baru, ambush pecah apa semua dia bagi. Semua dia bagi. Dia belanja exhauster depan dia bagi, steering rack, drive shaft, lower arm, exhauster mounting, radiator dia bagi. Dia nak bagi sistem air sedap balik lah. Yang sistem air ni biasanya kalau kita usik ni, boleh membuatkan kereta ni yakin boleh buat jalan jauh, insyaAllah tak ada masalah. Sistem air semuanya dah dibuat lah. Semua owner ni dia tukar radiator je lah, memandangkan hose air dia cantik lagi, tak ada masalah, tak perlu diusik. Water pump pun tak ada isu bocor, tak payah usik lah. Yang mana boleh cut, kita cut. Kita cut. Lepas tu dia utamakan sistem brake. Dia buat sistem brake ni macam Bob kejap Bob. Nampak? Dia servis brake pump semua. Ni semua dia buka servis. Caliper ni, jam ni semua nak ketuk keluar, jam ketat. Ni punca-punca brake pad makan sebelah, disk cepat makan. So kita servis semua ni, servis brake pump. Memang betul-betul dia nak bagikan nafas baru balik ni, Clipser ni. Boleh je kalau dia nak bagi. Adik baru beli kereta, adik cadang nak bawa ke bengkel untuk bagi pemain check. Bukan cakap bengkel abang lah, adik boleh bawa je pergi mana-mana bengkel sekalipun. Adik buat macam ni dik. Adik buat macam ni. Cek balik, nak tahu keadaan kereta, bus apa pecah, apa tak cantik. Aku nak beli kereta ni, aku nak pastikan selamat dipandu, selesa, selamat dipandu, ke mana aja pun sampai, sistem air tak ada masalah, suspension tak ada masalah. Kan? Buat macam tu. Nawai tu kita beli kereta second, kita tak tahu keadaan dia macam mana, kan? Bawa ke bengkel, adik bawa pergi mana-mana pemain lah. Bukan cakap abang je, adik tak hantar kat abang pun tak apa, tapi abang bagi tip, bagikan nafas baru balik dia. Yang penting hati tenang, tak ada hutang, keran di tangan, kan? Bagikan nafas baru balik.
Pakai pun senang hati dek. Terima.